Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama saya lagi Syikal Muhammad Mansur. Nampak? Pusing keliling. Tunjuk habis semua. Saya berada dekat mana malam ni? Saya berada di Datuk Keramat. Saya pun tak tahu siapa saya boleh sampai kat sini. Tapi yang pasti sebab malam ni saya lapar. Dan bila saya lapar, kita akan terus start kereta cari makan mana hak best. Saya dah tengok balik apa ni dekat track apa semua. Pasal satu pot nasi lemak ni buka pun sampai lewat malam. Jadi saya pun main lah. Bila-bila main ni saya tengok lauk dia memang best. Nak tahu pot dia kat mana? Jom saya tunjuk. Let's jom. Mai tengok apa makanan dan lauk ada malam ni kan. Saya sendiri tak reti nak apa ni explain kan makanan ni. Kita jumpa bos dia, kita tanya bos dia apa makanan yang paling gila dan kita bungkus. Okey, jom. Nama saya Muhammad Afiq bin Ismail. Saya owner kepada Nasi Lemak Abang Long. Kat mana nak cari Nasi Lemak Abang Long ni? Kita dekat Kampung Datuk Keramat, Kuala Lumpur. So boleh Waze ataupun Google Map Nasi Lemak Abang Long. InsyaAllah sampailah depan kedai. Kami dah beroperasi sejak 2017. So perniagaan ni sebenarnya dimulakan oleh mak saya dan saya sambung selama 3 tahun ke depan ni lah. Alright, so kita specialty kita kat sini adalah nasi lemak. So nasi lemak kita dan lauk-lauk kita adalah lauk pilihan yang tradisional. Nasi lemak Abang Long ni, kita punya specialty dekat sini adalah sambal sotong kering. Kita pakai sotong kering, so rasa dia sangat-sangat klasik macam orang dulu masak. Nakkan masakan yang macam mak-mak kita masak kat kampung, insyaAllah di sini. Right, lepas tu kita ada paru sambal crispy. Yang ini adalah menu signature kita. Yang ini tak sama dekat tempat lain sebab saya R&D sendirilah. So dia punya tekstur ada kerangupan dan rasa sambal yang pedas-pedas manis digabung dengan nasi lemak memang mantap. Apa yang membezakan nasi lemak Abang Long dan nasi lemak tempat lain? Sambal kita. Sambal kita ada dua jenis, sambal pedas dan juga sambal biasa. Yang ini tengok, pekat likat sebab kita masak selama 5 ke 6 jam. Jadi insyaAllah makan pasti lekat dekat tangan. Ya, ada cakap banyak pun tak guna, perut pun dah lapar. Jadi jomlah kita bungkus dan kita makan.